Bismillahirrahmanirrahim guys. Cuaca sangat-sangat panas guys. Hari ni 32 Celsius. Sekarang pukul 12.10 tengah hari. Allahu Akbar. Kalau nak dikatakan pasal Super El Nino tu, inilah dia mungkin. Sedikit lah. Bila kita dengar ada tempat-tempat, ada negara yang mencecah sampai 40 Celsius, 41 Celsius macam di Korea sekarang ni, kita ucapkanlah syukur Alhamdulillah. Sebab cuaca panas begini 31, 32 masih lagi kita boleh tahan di Malaysia. Tapi apa-apa pun jaga kesihatan. Banyakkan minum air putih, air masak. Okay. Dan kawasan persekitaran kita kena jagalah guys. Right. Jangan dibuang. Kalau yang isap rokok tu, janganlah dibuang puntung rokok tu merata-rata. Sebab ianya boleh mengakibatkan kebakaran dengan sangat-sangat mudah. So yang bersukan pun jagalah diri. Ya. Jangan over sangat bersukan. Janganlah nak cycling tu di tengah-tengah panas, konon-konon nak burn kalori lah bagai. Jaga kesihatan, insya-Allah. Assalamualaikum.